Jika datang waktu salat, maka baginda sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan salat di masjid. Nabi bantu dengar muazzin azan, Nabi pergi masjid. Ni kita dah lah tak bantu. Komen lagi. Marah lagi. Isteri nasihat, bang pergilah masjid bang. Awak jangan jadi mufti kat rumah ni. Sudah. Awak jangan jadi ustazah kat sini. Saya tahu apa saya buat. Ni tuan-tuan. Suri tauladan yang terbaik yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang kita kena ambil. Tak boleh buat sepenuhnya nak bantu. Kita bantu mana yang kita mampu. Dalam masa yang sama Rasulullah SAW tidak mengabaikan ibadah salat fardu di masjid ni tuan-tuan. Apabila sampai waktunya Nabi pergi ke masjid. Ni Nabi tunjukkan ni amalan. Sebab tu sunnah antara sunnah yang terbesar yang Nabi tinggalkan kepada kita, kepada kaum suami ini adalah solat berjemaah di masjid. Ustaz, tak boleh ke solat berjemaah di rumah? Boleh. Yang afdalnya di masjid. Nabi tunjuk yang itu, yang terbaik. Apa lagi yang terbaik melainkan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW adalah pemimpin yang baik ataupun suami yang baik ini, dia melaksanakan tanggungjawabnya yang pertama. Berdasarkan hadis ini, nak jadi tauladan yang baik dalam keluarga ini adalah bertanggungjawab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ni pertama sekali. Sebab itu kadang-kala kita yang suami ni, ayah ni tak banyak bercakap. Tak seperti isteri kita, ibu-ibu kan. Dia banyak bercakap. Kaum ayah ni, kaum bapa, kaum Adam ni, kita tak perlu banyak bercakap. Apa yang perlu kita buat adalah yang disebut sebagai dakwah bil hal. Dakwah yang kita pertontonkan kepada anak-anak kita contoh. Masuk waktu kita pergi sembahyang. Kita kata, jom ikut ayah ke masjid. Ya, ayah pergi dulu ya. Lama-lama dia segan dengan kita. Ini terbalik, anak pula pergi masjid. Ayah tak pergi. Ya, jom pergi masjid ya. Pergilah dulu, ayah gaut ni. Hari-hari gaut. Bukan orang sini. Jadi, dakwah bil hal itu. Makan dengan tangan kanan, ambil air, minum dengan cermat, masuk tandas. Anak-anak kita perhati. Dan anak-anak kita di rumah, dia perlukan contoh. Dia kena ada contoh untuk dia ikut.